Hari ini saya nak kongsikan senarai 7 tasik yang paling misteri dekat tanah Melayu ni yang sering diperkatakan oleh penduduk tempatan dan para pengunjung. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Tasik bukanlah sekadar pemandangan ciptaan Allah yang cantik dan indah, tapi ia juga menyimpan pelbagai kisah-kisah misteri yang turun-temurun diwarisi. Selalunya, kisah-kisah ini dikaitkan dengan orang bunian, alam gaib dan kejadian-kejadian yang aneh dan pelik. Ketujuh, Tasik Biru Seri Kundang yang terletak di Selangor. Ia adalah bekas lombong lama sejak dari era kolonial British yang kemudiannya bertukar menjadi tasik yang popular dan tempat rekreasi masyarakat tempatan. Menurut cerita daripada penduduk tempatan, ada satu pulau kecil yang terletak di tengah-tengah tasik ini yang dikatakan seolah-olah bergerak sendiri. Malah ada yang mengatakan saiz dan tempatnya pun berubah-ubah. Contohnya, ada yang mengatakan hari yang dia nampak pulau ini seperti besar sangat, dan ada harinya nampak pulau ni macam kecil je, dan ada hari nampak pulau ini di tempat lain, dan keesokan harinya nampak macam pulau ni ada kat tempat lain pula. Selain itu, ada juga yang mendakwa merasakan perubahan suhu ketika berada di kawasan tebing tasik. Ketika cuaca yang sedang panas, tiba-tiba datang angin yang bertiup lembut merubah cuaca menjadi sejuk secara tiba-tiba. Ada juga penduduk yang berkongsikan pengalaman seram mereka, iaitu terdengar suara kanak-kanak ketawa dan bunyi-bunyi aneh di sekitar kawasan tasik pada waktu tengah malam, dan mereka mendakwa itu hanyalah gurauan orang-orang bunian yang sedang bermain di kawasan tasik itu. Keenam, Tasik Biru yang terletak di Sarawak. Tasik ini bukanlah tasik semula jadi, tapi ia adalah bekas lombong emas yang bertukar menjadi tasik setelah dilanda banjir besar pada tahun 1921. Dan air tasik ini biru kehijauan disebabkan banyak mineral arsenik yang berada di dasar tasik. Walaupun tasik ini adalah tasik buatan, tapi ia tetap ada kisah legenda dan kisah misteri. Antaranya yang paling popular adalah tentang Stone King, iaitu sebuah batu besar berbentuk manusia yang dijumpai di dasar tasik. Ia dipercayai roh ataupun dewa yang dulunya marah yang menyebabkan tasik ini menjadi banjir. Ada juga yang mendakwa pernah melihat 3 makhluk besar seperti raksasa di dalam air yang berenang-renang di permukaan air tasik ini pada tahun 1988. Makhluk-makhluk ini seperti sengaja menunjukkan diri mereka, tapi kemudiannya mereka hilang setelah penduduk tempatan mempersembahkan ritual tradisi mereka. Ada juga desas-desus yang mengatakan senjata tinggalan zaman Jepun dulu seperti pedang samurai dan peluru meriam pernah juga ditemui di dasar tasik ini. Selain itu, tasik ini juga pernah menjadi lokasi tragedi kemalangan sebuah bas pada tahun 1979, di mana bas ini terjunam ke dalam tasik ini yang menyebabkan ramai pelajar dan seorang guru telah terkorban. Kejadian ini dikaitkan dengan dendam air yang sering diperkatakan oleh penduduk tempatan. Kelima, Tasik Kenyir yang terletak di Hulu Terengganu. Ia merupakan tasik yang terbesar di semenanjung Tanah Melayu. Dari segi geografi, tasik ini adalah tasik buatan yang mula dibina pada tahun 1978 dan mula beroperasi pada tahun 1985. Ia adalah hasil empangan beberapa batang sungai dengan kedalamannya yang dicatatkan adalah sedalam 145 meter. Yang mengejutkan lagi, kawasan ini dulunya terdapat 340 buah pulau yang terdiri daripada puncak-puncak gunung dan bukit yang tinggi sebelum ia bertukar menjadi sebuah tasik. Ada juga yang mendakwa di dasar tasik ini dulunya ada perkampungan.
ada rumah-rumah lama, ada kubur-kubur lama dan ada juga sekolah. Malah nama sekolah ini pun ada dicatatkan, iaitu Sekolah Rendah Pasir Tekor yang kini berada di dasar tasik. Selain itu, banyak juga kisah-kisah misteri yang sering dikongsikan. Antaranya, tasik ini dikatakan tempat entiti kerana ramai yang pernah terdengar bunyi-bunyi pelik dan pernah terlihat cahaya aneh yang selalunya muncul pada waktu tengah malam. Ada juga pemancing yang menceritakan pengalaman cemas mereka semasa memancing di Tasik Kenyir. Antaranya, joran mereka pernah ditarik dengan sangat kuat dan secara tiba-tiba. Seperti tidak logik ada ikan yang sebesar itu dan sekuat itu yang tinggal di dalam Tasik Kenyir. Keempat, Tasik Pedu yang terletak di Kedah. Selain pemandangan yang tenang, tasik ini sering menjadi destinasi yang popular bagi kaki pancing. Ramai di antara mereka yang berkongsikan kisah-kisah yang mereka alami sepanjang berada dan berkemah di sekitar kawasan tasik ini. Misteri yang paling utama di kawasan Tasik Pedu ini adalah kemunculan semula ratusan kubur-kubur lama dan batu nisan yang terletak di kampung Mong Gajah. Perkampungan ini telah berusia ratusan tahun yang kini tenggelam di dasar tasik pada tahun 1960-an akibat projek pembinaan empangan Pedu. Bukan hanya sebuah kampung, tapi dikatakan ada 15 buah kampung yang tenggelam di dasar tasik ini, sekaligus menjadikan ia lokasi bagi masyarakat tempatan untuk menziarahi nenek moyang keturunan mereka setiap kali air tasik ini surut. Ia pernah berlaku pada tahun 2005, 2020 dan 2024. Kisah ini dikukuhkan lagi apabila ramai kaki pancing menceritakan pengalaman mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka ratusan batu nisan di dasar tasik ini ketika air tasik surut. Ketiga, tasik berombak yang terletak di Terengganu. Tasik ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kawasan Setiu Wetland yang kaya dengan biodiversity, tetapi ia juga terkenal dengan kisah-kisah mistik. Menurut penduduk tempatan, kawasan tasik ini ada penjaga. Ada yang mengatakan penjaga ini adalah orang bunian dan ada juga yang mengatakan ada buaya putih dan harimau putih yang akan muncul sebagai amaran kepada sesiapa yang datang ke kawasan tasik ini dengan niat jahat. Selain itu, penduduk tempatan juga sering berkongsikan pengalaman mereka mengalami perubahan cuaca secara tiba-tiba dan terdengar suara-suara aneh pada waktu malam. Malah ada yang mendakwa pernah rasa seperti diekori oleh sesuatu. Dan ada juga yang menceritakan pernah berjumpa dengan kawasan perkuburan lama yang dipercayai tempat bersemadinya para pahlawan dan bangsawan pada zaman dahulu. Yang lebih misterinya, apabila mereka kembali ke kawasan perkuburan itu tidak lagi kelihatan. Yang kedua, Tasik Dayang Bunting yang terletak di Langkawi. Menurut cerita penduduk tempatan, tasik ini adalah tempat mandi bagi seorang puteri kayangan yang bernama Mambang Sari yang dulunya pernah turun ke bumi dan telah jatuh cinta dengan seorang putera. Perkahwinan mereka kemudiannya dikurniakan dengan seorang anak, tapi sayangnya anak kecil ini meninggal dunia selepas beberapa hari dilahirkan. Maka puteri Mambang Sari telah menguburkan anak kecilnya ini di kawasan tasik. Puteri Mambang Sari juga dipercayai telah menjampi air tasik ini agar wanita-wanita yang minum atau mandi daripada air tasik ini menjadi subur dan mudah untuk mendapat zuriat. Dan ada yang mendakwa air tasik ini seolah-olah ada auranya tersendiri. Maka ramailah pengunjung yang datang dari jauh semata-mata untuk mencuba nasib dengan air tasik ini. Ada juga versi tambahan menceritakan di dalam tasik ini ada 2 ekor buaya putih yang dipercayai penunggu kawasan ini. Buaya-buaya ini hanya akan muncul ketika suasana sunyi dan ketika orang tidak ramai di sekitarnya.
Pertama dan yang terakhir adalah tasik Cini yang terletak di Pahang. Tasik ini dipercayai adalah rumah makhluk legenda yang bernama Seri Gumum, iaitu seekor naga gergasi yang telah tinggal dan menjadi penjaga kawasan ini sejak berabad lamanya. Menurut cerita orang-orang Jakun yang pernah tinggal di kawasan tasik ini, naga Seri Gumum ini hanya akan muncul di permukaan air pada waktu bulan mengambang penuh. Mereka pernah sendiri melihat dengan mata kepala mereka ada bentuk yang aneh dan besar seperti berenang-renang di permukaan kawasan tasik. Seperti ular anaconda yang besar atau bayangan yang sangat panjang menjalar dan terapung di permukaan tasik. Tapi yang peliknya, apabila ia didekati, ia akan lenyap dan menghilangkan diri. Inilah senarai 7 tasik paling misteri di tanah Melayu yang sering menjadi buah mulut para pengunjung. Walau bagaimanapun, janganlah dek kerana kisah-kisah misteri ini, kita jadi takut untuk berkunjung ke tasik-tasik ini. Entiti, penjaga ataupun makhluk yang diceritakan yang berada di kawasan itu adalah juga makhluk ciptaan Allah sama seperti kita. Kalau kalian ada senarai lain ataupun info tambahan, tolong kongsikan di ruang komen. Minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan fakta. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, like, follow dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.